Kalau kita buat pertandingan ada ke mancing ke, pusat ke, memanah ke, kemudian dikutip yuran daripada peserta. Belum lagi berjudi. Berjudi ni setelah dikutip yuran, duit daripada kutipan peserta tadi dijadikan hadiah rebutan. Situ baru judi. Jadi kalau kutip yuran, yuran bukan untuk jadi hadiah rebutan. Yuran nak bayar padang, yuran nak bayar stadium, yuran nak bayar permit, yuran nak bayar bandarang, yuran nak upah budak-budak kerja. Yuran nak beli t-shirt dibagikan pada peserta. Itu bukan judi. Judi ni yuran diambil. Contoh 100 orang memancing, kalau nak masuk 100 riyal ringgit. Tempat ketiga RM15,000 contoh. Maka hukumnya kalau siapa yang bernasib baik bayar 100 saja dapat RM15,000. Orang yang tidak nasib baik bayar 100 tak dapat apa-apa. Tu bayar 100 tapi dapat kakak putih 8 kilo. Dapat RM15,000. RM15,000 duit apa? Duit peserta yang tak nasib baik. Judi namanya.